Assalamualaikum, selamat kembali ke dalam channel aku, dalam Ride and Camp aku dengan family aku. Ke mana kita orang pergi kali ni? Korang mesti dah tahu, kita akan ke Camp Fendi, Ulu Kinabalu, Negeri Sembilan. Untuk yang baru jumpa video aku akan ride and camp dengan isteri dan anak aku yang masih baby ni, macam ni, menggunakan 2 motor dan akan membawa barang-barang berkemping untuk berkemping di alam semula jadi. Aku bukan orang yang pakar dalam dunia motor, malah dalam dunia perkhemahan ni. Tapi dalam setiap perjalanan hidup, kita akan sentiasa perbaiki segalanya untuk ke arah yang lebih baik. Tambahan lagi, aktiviti macam ni memang berkesan untuk aku dengan family aku dalam menjalani hubungan kita orang. Malah sebelum ni, waktu kerja memang tak dapat time. Aku harap korang boleh komen kat bawah apa lagi yang patut aku cantikkan, apa lagi yang patut aku perbaiki dalam setiap video aku yang akan datang. Mungkin aku akan dapat bagi korang sharing yang lebih mantap daripada kali ni. Aku harap korang akan always support aku dalam video-video Ride and Camp aku yang akan datang. Untuk Ride and Camp kali ni, kami bukanlah bertiga tetapi bersama satu grup TYD Ride and Camp ke Camp Fendi Ulu Kinabalu Negeri Sembilan. Perjalanan yang sedikit jauh memberikan cabaran yang berbeza buat kami pada kali ini. Tapi ianya terbayar dengan keindahan bukit-bukit yang menghijau, hutan-hutan yang indah, tasik yang sangat memukau. Itulah perjalanan yang kami hadapi pada hari ini. Sepanjang perjalanan untuk ke Ulu Kinabalu kali ini, kami terpaksa kerap untuk berhenti. Bukan sahaja sebab bam-bam yang tak berapa baik moodnya, kami juga merasakan perjalanan ini amat panjang ketika pergi, mungkin kerana first time ke arah yang jarang aku lalui sebelum ni. Namun perjalanan ini sangat menarik dengan keindahan landscape yang luas dan menghijau, melalui pemandangan yang indah serta pengalaman melalui perkampungan orang asli di sekitarnya. Aku diberitahu oleh salah seorang dalam tim TYD Ride and Camp bahawa dekat sana nanti kita akan makan durian. Diorang dah order durian dekat Fendi ni sebanyak 30 kilo. Tak tahulah dapat ke tak dapat, kita tengok nanti. Selain tu, aku nak ingatkan supaya semua yang nak datang ke Ulu Kinabalu ni nanti berhati-hati ketika memandu dan lebih bertimbang rasa supaya dapat mengelakkan sebarang kemalangan yang tak diingini. Jalannya aku bagi tahu kecil, sempit dan sukar dibaca. Jadi inisiatif kita untuk menikmati perjalanan yang dengan lebih bermakna. Kita tak perlu menuju kecepatan tetapi menuju pengalaman dari pengembaraan.
laluan kami bukan sahaja dihidangkan dengan keindahan bukit-bukit dan hutan sekeliling, tetapi laluan sedikit off-road yang menambah rencah dan rasa dalam perjalanan. Memang syok, semua lengkap, perfect. Cuma kat sini, untuk korang tahu, tak ada line langsung. Yang aku dapat info, sebenarnya ada satu Digi dengan Celcom, kalau tak salah, akan ada line satu bar. Tapi masa aku datang ni, memang semuanya zero. Mungkin ada problem, gangguan apa-apa. Jadi memang sepanjang camp kali ni, kami meninggalkan dunia luar. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar dan kami selamat tiba di Camp Friendly Ulu Kinabalu dan berkumpul bersama semua tim tour di Red Camp. Memandangkan aku dah lambat, sesampai di aku dekat tapak ni nanti, aku akan sediakan khemah dulu terlebih dahulu dan sediakan unggun api untuk isteri dan anak aku ready apa-apa aktiviti lepas ni. So, diorang tak ada kalang kabut untuk cari tempat rehat ke macam tu. So kita boleh terus jalankan aktiviti macam biasa. Gerak berapa ni? Oh, patut lambat. Orang dari buka pukul 10 lebih lah. Pukul 9 ramai. Showed me your affection, but I was looking for perfection. So I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. I know you think I'm just pretending, and that I can't rewrite the ending. But to move on and on and on to someone new isn't how you find the one that I am through with playing games. Macam yang kita dapat lihat, air kat sini memang best. Jernih, sejuk. Oh, memang terbaik. Aku juga dimaklumkan sebenarnya dekat bahagian atas lagi, camp ni berdekatan dengan Taman Negeri Sembilan. Jadi tak hairanlah kalau tempat ni memang bersih. Walaupun dia bahagian luar dijaga oleh orang asli di kawasan ni, tapi dia memang terjaga. Memang quality top of the top. InsyaAllah. Tapi dalam kawasan ni, aku nak bagi tahu, dia bukanlah 100% wild camp. Dia semi wild camp. Jadi tak adalah korang risau sangat sebenarnya untuk buat camping kat sini. Selain tu, bayaran yang dikenakan dekat sini satu kepala RM10. Tadi nak datang sini okey lah jalan. Tak ada tahu lah. Jalan okey. Tapi dia apa tak awak dia punya feeling
Nak habiskan 1 kilometer pun lama. Betul? Ya betul. Tak datang. Dekat sini ada toilet tapi lampu tak ada, elektrik tak ada. Jadi air saja disediakan untuk korang buang apa waktu malam ni. Pandai-pandailah korang dapatkan lampu sendiri. Ya, duit kamu ni orang tendang. Where you go? Habis makan terus belah. Sikit. Macam yang dijanjikan, dekat sini kita bukan sekadar ride and camp, tapi motif utama kat sini adalah mendapatkan durian kampung termurah dekat dalam ni. So kita akan tambah perkataan ride and camp durian. Tuan sekali bang. Ha. Owner lama dah pakai owner lama. 2021. Khalif. Sana.
memang tak sia-sia aku join Ride and Camp bersama dengan TYD Ride and Camp. Dalam ni memang geng-geng dia memang padu, otai-otai dalam Ride and Camp. Tengoklah, dari segi perap ayam pun memang profesional dalam camping. Tak sia-sia aku ikut. Selain tu, rugi kalau aku tak belajar macam mana diorang buat benda-benda ni. Okey, semua pun dah siap. Sekarang pun jam dah pukul 2 pagi. Jom kita tidur. Malam ni agak sejuk. Aku memang kena readykan api lah. Selamat malam. Selamat pagi semua. Okey, kali ni kita bangun tengok apa yang geng lain tengah buat. Aku dengar pagi tadi, bukan malam tadi, ada beberapa orang yang tak dapat tidur. Dan anak aku pun ada terkena mungkin gangguan sikit-sikit. Tapi semuanya okey, alhamdulillah, tak ada apa-apa. Kita just go on and proceed. What's up guys? Untuk pertama kali dekat dalam camp aku masak nasi and lauk. Jangan lupa waktu pagi pula tu. Okey, apa pun ini percubaan kali pertama aku dalam video and dalam camping. Ada masak nasi, ada masak lauk. Tapi korang tengok je lah apa yang aku buat. Okay, but aku akan improve lagi. Untuk korang yang dah tengok sampai sini, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa subscribe aku. And aku harap sangat korang komen aku, bagi pendapat apa yang baik and apa yang patut aku teruskan and aku perbaiki pada masa akan datang. Video ni masih panjang lagi, jangan risau. Korang tengok sampai habis. Aku harap dengan korang tengok sampai habis dapat menaikkan lagi semangat aku untuk camp-camp yang akan datang. Aku, Ki Arifin, akan sentiasa cuba untuk menjadi yang terbaik.
Ride and camp kali ni memang menarik. Memang aku tak dapat bayangkan yang kali ni aku berjaya ride and camp dengan satu tim yang agak besar bersama dengan TYD Ride and Camp. Aku harap lepas ni aku dapat join lagi camp-camp yang diorang buat. Diorang ni memang ride and camp. Memang kebanyakannya akan naik motor and camping. Untuk kali ni kita kemas dulu barang-barang, kemah apa semua supaya nanti tak kalang kabut. Dah siap kemas apa semua, nanti kita akan mandi sungai dan korang akan dapat tengok keindahan dan kenyamanan yang terselah di Camp Fendi Ulu Kinabalu Negeri Sembilan ni. Memang menarik, korang jangan lupa untuk datang ke sini and try. Untuk rating malam dekat sini, aku boleh katakan memang best. Tapi jangan lupa korang ada selimut ataupun pastikan korang ada what we call sleeping bag. Sebab kat sini aku luar jangka sebenarnya. Memang sejuk sehingga menusuk tulang rusuk. But we're right where we feel we belong, and anyone else would have turned back by now. But we set out to walk 1,000 good miles from our hometown, leaving everyone behind as their slow fires die down. Once we left, we found it harder and harder to slow down. Yeah, we set out to walk 1,000 good miles from our hometown, leaving everyone behind as their slow fires die down. Once we left, we found it harder and harder to slow down, 'cause we set out to walk 1,000 good miles from our hometown. 1,000 good miles. Yeah, yeah, 1,000 good miles. Oh, 1,000 good miles. Oh, oh, yeah. 1,000 good miles. Ooh, 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 yeah. 1,000 good miles. We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do. The sun is peeking through the cotton white blinds, your hands still tangled up in mine. Feet on the wall, your head on me, floating easy. We got nowhere to be.
korang tengoklah budak-budak kat sini, betapa seronoknya dapat main air macam ni. Oh, dan punya level kat sini. Dah lah air bersih, sejuk. Lepas tu dapat main macam ni pula. Orang pun turun naik tengok. Oh, memang best. Oh, banyak santai hari ni budak. Hei. Right here under the thumb of the cold air. Makan durian kita selesai. Terbaik padu. Macam itulah dia. Misi Ride and Camp X Makan Durian kita telah pun selesai. Dengan ini berakhirlah Ride and Camp kita kali ini. And aku harap korang happy dapat tengok sharing aku kali ni. And aku harap kita akan berjumpa lagi di episod akan datang. Aku tak tahu lagi bila dan dekat mana camp Ride and Camp kami yang akan datang. Aku harap korang dapat tekan subscribe and tekan loceng untuk tahu next camp kita dekat mana. Terima kasih banyak-banyak. Aku Ki Arifin and harap korang suka dengan perkongsian aku pada kali ini. Terima kasih. Hometown, 1,000 good miles. The years have come and gone, but we're right where we feel we belong. And anyone else would have turned back by now. But we set out to walk 1,000 good miles from our hometown, leaving everyone behind as their slow fires die down. Once we left, we found it harder and harder to slow down. Yeah, we set out to walk 1,000 good miles from our hometown, leaving everyone behind as their slow fires die down. Once we left, we found it harder and harder to slow down, 'cause we set out to walk 1,000 good miles from our hometown. 1,000 good miles. Yeah, 1,000 good miles. Oh, 1,000 good miles. Oh, yeah. 1,000 good miles. Ooh, 1,000 good